Assalamualaikum dan selamat datang ke Banturas TV. Bersama saya Linda, hos anda untuk episod kali ini. Kawan-kawan, sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung Ramadan. Mesti ada rasa sesak di dada. Sebab kita tak tahu, adakah ini Ramadan terakhir kita? Tapi itulah, dalam masa yang sama, bau rendang dah mula menusuk, takbir raya dah mula berkumandang. Baju raya, apatah lagi, semua tempat dah habis stok. Apa-apa pun, hari ini kita nak berbual tentang perpisahan yang paling manis dan kemenangan yang paling bermakna. Bersama saya adalah tetamu jemputan kita, Ustaz paling handsome dekat sekolah kita, Ustaz Fairuz. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Boleh Ustaz perkenalkan diri tak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi alhamdulillah, nama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Fairuz bin Muhammad Rodi, berasal daripada Kedah. Alhamdulillah, ini tahun ke-17 saya di SMK Banatul Razak. Jadi mudah-mudahan salam perkenalan ini dapat mendekatkan diri kita sama-sama untuk mengukuhkan silaturahim. Baik Ustaz Fairuz, saya ada soalan sikit lah nak tanya. Bukan saya dapat jumpa kan? Ya, silakan. Baik Ustaz, macam mana nak pastikan diri kita yang baik dalam bulan Ramadan ni tidak mati sebaik saja nampak bulan Syawal? Sebab kebanyakan orang kalau dengar nak Syawal je terus lupa diri. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi persoalan kepada anak, jadi sebagai penanya soalan, jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadirin hadirat, untuk kita mengukuhkan supaya hati kita tidak mati apa yang telah Allah Taala kurniakan di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama sekali adalah istiqamah. Istiqamah ni maksudnya apa dia? Berterusan. Itu sebab yang keduanya berterusan dengan kaedah yang kedua, sedikit-sedikit. Maksudnya sebelum ini kita dah berpuasa selama sebulan. Kali ini habis je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, habis je bulan Ramadan ini, kita teruskan dengan 6 hari di bulan Syawal. Anak-anak, untuk kita teruskan 6 hari itu, tidaklah semestinya kita kena buat 6 hari direct, 6 hari secara berterusan, tetapi kita boleh buat sehari, kemudian kita gap, hari seterusnya pula gap, ataupun kita nak buat Isnin Khamis, dan yang penting istiqamah sehingga Allah Ta'ala ambil semula apa yang kita pinjam hak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memang diri kita sendiri. Memang diri kita sendiri ini kena yakin, jauhkan daripada, kita kena tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita melakukan benda yang saya katakan benda yang tidak baik itu, iaitu benda-benda yang negatif, benda-benda maksiat. Kita tinggalkan, kita ubah, kita rajin sebelum ini, kita jaga betul solat fardu kita jaga betul-betul. Ini yang paling pokok utama di dalam Islam itu sendiri. Bukan kita berpuasa. Kalau kita tak puasa, kita berpuasa tapi kita tidak solat, Allah Ta'ala tak pandang puasa kita. Jadi pokok pangkalnya puasa, solat fardu, dan kemudiannya kita puasa, maka lagi kukuh rukun Islam kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Macam tu pun boleh ya? Saya rasa penonton pun nak tahu banyak lagi. Ustaz, ada cara tak macam mana nak kekalkan benda tu? Okey, itu sebab saya dah maklumkan tadi, nak kekalkan benda itu adalah keyakinan, jati diri. Itu sebab kalau kita tak ada jati diri untuk jadi seorang yang baik, saya tidak boleh tolong. Kita berpodcast ini, kita bertemu bual, saya bagi tip. Tapi diri kita memang tak mau berubah untuk menjadi orang yang baik. Jadi tak ada siapa yang boleh ubah. Mak ayah dah pesan kat rumah, kau jangan lupa solat, puasa jangan tinggalkan, ibadah tarawih kena pergi, tapi kita tak nak pergi. Sebenarnya adalah jati diri kita yang kena kukuh dan kuat. Itu sebab anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir ayat tu disebut sebagai tattaqun. Apabila kita tidak takut, kita tak mau dengar apa yang Allah Ta'ala
perintahkan, maka benda itu tak akan jadi. Benda itu tak akan jadi. Tips. Ambil tips, tapi kita sendiri yang tak nak berubah. Kita memang tak nak jadi orang baik, nak jadi tahap tu je. Tak nak jadi benda-benda yang mengarah kepada kebaikan. Yang seperti mana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabdakan. Wallahu alam. Mantap Ustaz. Ustaz jangan relax dulu, ada satu soalan lagi. Baik. Alright, soalan seterusnya. Kita selalu sebut Syawal tu hari kemerdekaan. Alright, soalan seterusnya. Kita selalu sebut Syawal tu hari kemenangan. Pada pendapat Ustaz, siapa sebenarnya yang menang pada 1 Syawal tu? Okey, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi hadirin hadirat anak-anak khusus warga SMK Banatul Razak. Jadi yang dikatakan hari kemenangan ini adalah yang dikatakan berdasar hadis sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan yang dia kekalkan momentum dia di bulan Ramadan itu. Contoh, dia ada banyak. Yang paling penting pokok pangkalnya adalah 5 ini, iaitu solat fardu. Yang seterusnya yang telah difardukan juga, yang kedua iaitu berpuasa, menahan diri. Menahan diri ini sebenarnya khususnya puasa itu supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak menjerumus kepada istilahnya kejahatan. Yang seterusnya anak-anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mencapai kemenangan ini juga adalah dorongan kawan-kawan. Ada anak-anak yang jenis dorongan kawan-kawan ni yang mengajak kepada kesesatan. Jadi orang-orang yang kita dapat menilai anak-anak benda orang ini tidak baik, maka Nabi SAW sendiri sebut kita kena tinggalkan. Jangan tinggal maksud kita benci dia, salah. Maksudnya kita benci akan perbuatan yang menyebabkan kita itu melakukan perkara-perkara yang tidak boleh mencapai kemenangan di dalam bulan Syawal itu sendiri. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengharapkan benda-benda ini anak-anak, contohnya sedekah. Macam tahun lepas saya tengok ramai anak-anak yang suka infak, tapi pada tahun ini saya tengok berkurangan. Sebenarnya keberhasilan puasa pada 1446 Hijrah itu tidak membawa makna kepada bulan puasa kita pada 1447 Hijrah. Bulan puasa ini anak-anak kita mengharapkan apa dia? Kita mengharapkan yang terbaik. Sebab apa? Kita takut Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Wallahu a'lam. Senang je nak jadi pemedang rupanya. Cuma kena rajin je lah. Oh ya, hampir terlupa. Sebelum kita berakhir, kami ada cedera hati untuk Ustaz. Terima kasih. Okey. Okeylah korang, lawak-lawak juga. Tapi serius, dalam kita gelak-gelak nak sambut raya ni, jangan lupa say hello dekat Ramadan buat kali terakhir. Mana yang belum cukup tadarus tu, sempat lagi ke kalau nak speed sikit? Terima kasih Ustaz Fairuz sebab sudi datang pada hari ini. Kepada pendengar, selamat buat persiapan raya. Jangan lupa, jangan sampai over budget sampai kena makan biskut raya lepas raya ni. Saya Linda, maaf zahir batin. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ciao.